Umur 72 tahun masih boleh bakti kepada tanah. Memang sangat baiklah. Ya, bagi motivasi kepada orang umur 27. Pak Ngah. Okey. Welcome to Chili Studio. Wah, Pak Ngah punya Chili Studio. Yeah. Chili Studio. The Red Cabin glamping concept. Rasanya Pak Ngah spend masa lama sangat kat sini ni. Jadi glamping ni lah. Ini berapa bulan untuk dia keluarkan hasil ni daripada Semayan? Semayan 30 hari, lepas tu masuk ke hari yang ke-67. 2 bulan boleh ni 2 bulan lebih 3 bulan lah. So yang ni dah elok untuk petik lah ni. Yes. Cara dia senang aja. Cili ni rangup, tangkai dia rangup. Mr. Juan, it's very crispy. So you just bring up the chili, tangkai dia just push up. Oh, I see. Oh. Yeah. Don't break the tangkai and then put in. Today the highest is 300 kilo. Pak Ngah speaking. Pak Ngah. Gaya Pak Ngah tu macam masa TV. Itulah dia. Pasal abang farmer. Thank you. Dulu Pak Ngah buat apa? Dulu what do you? last unit radio Salam FM Menjana Minda. DJ? Oh, no wonder. Radio Man. Pak Ngah bila masuk program ni? Pak Ngah first 2023. 2023. 2023 dan memang tak give up, tak quit apalah. Because my love to pertanian ni memang Pak Ngah dulu Bagan Datuk. Pak Ngah budak sains pertanian. Oh. Jadi Okey. bila kita dah dasar kerajaan tu ada dasar pertanian bandar, kita raih kena Pendapatan tu memang bertambah lah. minimum list to fund 5 kan dia dapat. Training semua dia orang ada bagi. ada. Memang ada training, ada SOP lengkap. Kau tidak mana mungkin boleh jadi macam ni. Dia punya usul tu, celahan dia aha. nak diangkat import permit tu supaya guna lokal. Itulah sebab itu perkara ini akan terus menjadi perdebatan antara pemborong, pengumpul dan juga mereka yang menggunakan produk pertanian ni, sebab isu yang paling utama adalah untuk menjamin bekalan ada dalam aku cakap seorang lah. Ya Allah, aku cakap dengan pokok cili. Mana tanya lepas tu dia hilang. Aduh. Okey Pak Ngah, terima kasih banyak. Semoga terus berjaya dengan ni lah. Terima kasih Wadi, terima kasih Mr. Juan. Terima kasih banyak. Saya doakan terus berjaya lah Pak Ngah. Jaga kesihatan insya-Allah.